Dia, kita dah naik kuda-kuda ni. Nampak, ni baru orang nampak kan apa yang kita plan. So kita apply kat sini lah. Baru kita nampak, yang ni tak potong apa semua lagi ni. Ni untuk store, dia store. Dia. Wah, nak naik. Halang ni puas juga. Berat jatuh sampai pecah kerusi. Tu. Pecah kerusi. Tu nampak dudukannya. Okey, yang tengah tu nanti kita adjust line. Dan sekali nanti baru kita satu. Esok kita akan naik kuda-kuda. 5 kuda-kuda. 1, 3, 4, 5. Kuda-kuda 5 batang. Nanti kita akan ni lah sikit-sikit. Tu. Nampak look cantik lah kan. Oh, nak boleh tahu ni. Tak apa, semangat. Telaga pun boleh buat dahsyat masa tu kan. So yang ni pun insya-Allah lah boleh, sebab dia tak melibatkan dalam tanah kan. Sebab kita buat manual semua. Tebuk-tebuk semua pakai manual. Kita tak pakai wire-wire apa semua, tarik panjang-panjang, tak ada lah. Sabarlah, buat pelan-pelan lah. In future punya planning, yang ni kita akan robohkan ke depan. Orang tak nampak apa kita buat. Ni kan ada satu perkampungan kat sini untuk tuan ayam lah kan. Alhamdulillah. Allah. Pukul. So yang atak-atak biar nanti kita akan punggah lah. Sekarang memang nampak semak lagi sebab belum settle lagi. Untuk sementara tu ayam boleh tidur kat situ dulu. Akan indah pada waktunya insya-Allah. Sabar, pelan-pelan. Alhamdulillah. Setakat ni sukses.